Assalamualaikum semua. Okey, jumpa lagi di Rosni Pahari Channel. Hari ni saya nak kongsi resipi butter cookies ataupun biskut butter yang sangat sedap, tak berapa manis dan memang sedap lah, rangup dan cair di mulut ya. Ikuti video kita hingga akhir ya. Okey, sekarang kita mixer dulu butter, gula asin, vanila serbuk dan juga sedikit warna kuning ya. Sekarang kita mixer dengan sedikit gebu ya, tak payah gebu sangat. Kemudian kita ayak tepung ya, tepung gandum, tepung ubi, tepung kastad, susu tepung, ayak bersama. Tepung gandum, tepung jagung, tepung kastad dan susu tepung. Okey, ayak bersama ya. Okey, dah ayak semua. Kemudian kita mixer lagi hingga dia bergaul semua ya, serata. Okey, dah jadi begini, kita gaul dengan spatula ya. Okey, dah sudah begini, dah tercampur, kita gaul dengan spatula ataupun kita gunakan tangan ya. Guna tangan pun boleh. Sebab lepas ni kita nak bentuk dah dia punya kita punya kuih. Biskut butter ni sangat sedap ya, lembut. Memang sedap sangat. Okey, sekarang kita boleh bentuk. Untuk dia saya gunakan plastik ni ya. Okey, saya masukkan saya punya adunan tadi kat dalam ni. Gitu. Kemudian saya potong-potong betul. Kemudian rolkan memanjang. Okey, saya roll memanjang begini. Lepas tu nanti saya akan potong-potong ya. Kemudian saya akan potong-potong begini, senang je ya. Potong-potong je. Bentuk macam ni, kita betulkan sikit biar nak cantik. Macam tu. Kemudian kita susunlah dalam kita punya loyang. Tak buat hingga selesai. Okey, sekarang dah siap dibentuk. Kita ready untuk masuk oven ya. So oven adalah 160 lebih kurang 20 ke 25 minit ya. Atau terpulang pada oven sendiri. Okey, sekarang butter cookies kita dah masak. Super delicious ya, sangat sedap ya. Okey, sekarang kita nak aturkan ke dalam kita punya piring. Okey, sekarang kita punya butter cookies dah siap dihidang. Memang sedap sangat, terbau butternya ya. Memang sedap. Kalau kita makan dengan susu panas ataupun dengan kopi panas memang sedap ya. Dia tak berapa manis. Nanti kita tengok struktur dia. Okey, kita ambil satu. Kita nak rasa nak tengok dia punya kerangupan itu macam ni ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita patahkan. Nampak tak? Rangup sangat di dalam. Ini sedap, makan tak berhenti-henti ya. Okey. So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.